Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya lagi Panji Baini, Yuska, salesman anda. Hari ni Panji nak pecahkan 4 buah kereta Honda Accord khas untuk korang. Sempena kita nak menyambut hari kemerdekaan yang ke-69 ni, Panji nak bagi special offer untuk korang yang tengok video ni sampai habis. Jom. Okay guys, so inilah dia keempat-empat Honda Accord yang Panji nak pecahkan harga sepanjang bulan Ogos ni. Kereta semuanya cc 2.4 tapi tahun sahaja yang berbeza. Yang pertama ni dia datang dari tahun 2013 2013, plate cantik, grill depan dia masih lagi cantik, masih lagi original. Korang sendiri boleh tengok dia punya lampu pun masih lagi lawa macam baru. Grill dia tak ada pecah, dia punya bahagian bawah dia ni pun masih lagi cantik. Dia datang dengan cat berwarna grey original daripada Honda. Rim pun masih lagi original dengan ketebalan bunga tayar lebih kurang 80%. Kita tengok pula bahagian dalaman kereta ni. Untuk bahagian dalaman dia, dia datang dengan interior berwarna hitam, seat fully leather original daripada Honda dengan steering wheel multifunction yang cantik lawa macam ni, siap dengan pedal shift mileage rendah. Dia punya dashboard pun masih lagi lawa macam baru. Tak ada pecah, tak ada merekah. Korang tengok dia punya seat. Tak ada pecah, tak ada kusam tak ada berkarat ke, tak ada kotoran ke, memang langsung tak ada. Korang jangan risau. Kereta ni pula dia datang dengan model door trim yang ada wooden macam ni. Memang sangat-sangat lawa. Kita tengok pula bahagian belakang dia. Untuk bahagian belakang dia, korang sendiri boleh tengoklah keluasan dia macam mana. Memang sangat-sangat selesa. Kereta ni pun dah siap dilengkapi dengan aircon bahagian belakang. Seat dia masih lagi cantik, macam tak ada orang duduk geng belakang dia geng. Memang sangat-sangat lawa. Okey, untuk kereta ni pula, kita tengok sikit bahagian belakang dia pula. Korang sendiri boleh nilai, dia datang dengan cat yang original geng. Memang sangat-sangat cantik. Untuk bumper belakang dia pun masih lagi original Tak ada aksiden, bukan bekas aksiden, bukan bekas banjir. Cat dia pun masih lagi dalam keadaan yang sangat-sangat sempurna. Untuk kereta ni, harga asal dia RM49,000. And then, Panji nak bagi offer dekat korang sebanyak RM35,000. Panji nak lepaskan kereta ni sepanjang bulan Ogos ni saja. Panji nak bagi kereta ni dengan harga RM30,000 sahaja. So, Panji dah bagi dekat korang diskaun sebanyak RM19,000. Korang jangan minta kurang lagi geng. Kita dah buat jualan rugi sepanjang merdeka ni geng. Kita kena merdekakan diri kita dulu sebelum kita menyambut hari kemerdekaan yang akan datang geng. Next, Panji ada lagi geng. Sebuah Honda Accord. Yang ni cc 2.4 juga. Dia datang dari tahun 2008. Kalau korang tak berapa minat dengan yang ni sebab harga dia tinggi, jangan risau. Panji ada yang ni. Yang ni harga dia rendah. Panji nak lepaskan kereta ni dengan harga RM25,000 sahaja. Harga asal dia RM39,000. Panji dah bagi diskaun dekat korang lebih kurang RM20,000. So, kita tengok dulu kereta ni. Cat pun owner dah bagi baru. Dah cat baru, dah cantik. Bahagian tepi, kiri, kanan, depan, belakang dia dah siap belanja dengan model fully body kit carbon Memang sangat-sangat cantik geng. Warna purple yam ni memang sangat lawa lah. Korang sendiri boleh tengok, dia dah siap dengan skirting tepi dia, carbon juga. Memang lawa geng. Rim original daripada Mazda. Memang cantik, memang kena geng. Kita tengok pula bahagian belakang dia. Untuk bahagian belakang dia, korang sendiri boleh tengok, tak ada kemek, tak ada bekas aksiden, tak ada cala-cala yang serius. Kereta ni memang sangat-sangat perfect. Lampu dia pun memang garang habis geng. Memang garang habis. Kita tengok pula bahagian dalaman kereta ni. Untuk bahagian dalaman kereta ni, dia datang dengan interior berwarna hitam. Seat pun sama juga, fully original leather Steering wheel multifunction, siap dengan pedal shift, dah siap dengan Soundstream punya Android player. Memang handsome teruk geng, handsome teruk. Dashboard tak ada pecah, tak ada merekah, tak ada kotoran. Kita tengok pula untuk keluasan belakang dia. Bahagian belakang dia, korang boleh tengok lah. Dia ada armrest, door trim dia masih lagi cantik, masih lagi kemas. Dia dah ada lampu warna biru macam ni untuk door trim dia. Memang lawa geng, memang sangat-sangat lawa.
Bahagian belakang ni pun sama, ada aircon. Belakang tak perlu fikir kalau duduk tu panas ke sejuk ke, sebab aircon pun dah siap disediakan. Memang sangat-sangat cantik. Korang tinggal pakai dan basuh kaki saja. Macam yang Panji cakap awal-awal tadi, kereta ni Panji dah pecahkan harga lebih kurang 20,000 untuk korang. Panji dah bagi kereta ni dengan harga 25,000. Please lah korang, please. Jangan minta kurang, geng. Kalau korang tak minat yang ni, korang nak spek abah-abah, boleh, tak ada masalah. Harga sama, CC sama, model sahaja yang berbeza. Yang ni dia datang dengan CC 2.4. Dia datang dari tahun 2011 2011, model facelift. Memang sangat-sangat ngam untuk korang yang nak join abah-abah tak lama lagi. Jangan risau, walaupun condition macam abah-abah, kereta tetap lagi cantik. Korang boleh tengok kereta ni, harga asal 45, kita dah pecahkan kepada 35, tahun 2011, CC 2.4. Memang sangat-sangat cantik, geng. Memang condition original habis. Okey, untuk bahagian keliling kereta ni, bebas accident, bebas banjir, belakang lampu LED smoke. Memang handsome teruk, geng. Korang boleh tengok sendirilah condition original dia macam mana. Untuk bahagian dalaman dia pula, dia datang dengan interior berwarna hitam. Interior berwarna hitam, seat fully leather dengan lining warna merah. Memang handsome teruk. Handsome teruk, geng. Dia dah siap dengan reverse camera, dashboard dia pun cantik. Android player original daripada Honda sendiri. Walaupun dia kecil comel macam tu, tapi masih lagi berfungsi dengan sangat-sangat baik. Kereta ni pun dah siap dengan pedal shift, steering wheel multifunction, aircon, engine, gearbox. Memang tak ada masalah langsung. Untuk cat dia, dia datang dengan warna biru laut macam ni, geng. Memang sangat-sangat lawa. Untuk kereta ni, dia model facelift tahun 2011 tau. Model facelift tahun 2011. Memang sangat-sangat cantik. Tapi spek abah-abah sikit lah, geng. Yang paling penting, dia bebas accident, bebas banjir. Rim original dengan ketebalan bunga tayar lebih kurang 70%. Ada reverse camera, ada dashcam. Korang tinggal top up balik je. Korang install dia punya device, and then korang good to go, geng. Macam yang Panji cakap tadi, harga sama dengan kereta sebelah tu. Yang ni pun sama juga, harga asal dia 49. Panji dah bagi 35. Hari ni, sepanjang bulan Ogos ni, Panji nak lepaskan kereta ni dengan harga 25,000 sahaja. Cepat, geng. Korang kena contact nombor yang ada dalam video ni secepat yang mungkin, sebelum keempat-empat ni sold out. So, kalau dah sold out, korang jangan salahkan Panji, korang jangan salahkan AR. Korang jangan salahkan AR. Sebab kereta dekat sini stok dia sangat-sangatlah terhad. Untuk 4 orang sahaja, geng, untuk model Honda Accord ni. Kalau korang peminat-peminat Honda Accord, korang jangan terlepas. Korang jangan lepaskan peluang ni, geng. Promosi takkan datang banyak kali, geng. Last but not least, yang ni favorite Panji. Favorite Panji sebab apa? Yang ni dia datang dari tahun 2013. Antara Honda Accord yang paling mahal yang ada dekat AIS Pure. Harga dia 49,000 sahaja. Tapi Panji nak buang yang 9 tu, Panji nak lepaskan dengan harga 40,000. Korang jangan terkejut, geng. Kereta condition memang 100% tip top. Panji nak rate kereta ni lebih kurang 10/10. Sebab apa? Cat dia yang mahal, geng. Cat dia kalau korang nak buat macam ni, geng, korang kena habis lebih kurang dalam 10,000. 10,000 untuk korang buat full body macam ni. Memang sangat-sangat premium habis. Memang garang teruk, geng. Lampu original dia, korang tengoklah dia punya grill tu. Memang cantik habis. Body kit pun dah siap. Bahagian cat pun cantik. Luaran dia lawa. Rim original daripada Honda. Dengan ketebalan bunga tayar lebih kurang 90%. Owner asal dah cakap dia baru je tukar tayar lebih kurang sebulan yang lepas. Tayar pun tayar baru. Kereta condition tip top. Apa lagi yang korang nak? Yang paling penting, geng, dia pakai exhaust daripada Akrapovic. Memang cantik lah, geng. Memang cantik. Dia dah ada dia punya button untuk control dia punya valve. Apa lagi, geng, yang korang nak? Apa lagi yang tak cukup, geng? Korang sendiri boleh tengok lah. Dia ada reverse cam dekat bahagian bawah ni. Dia dah siap dengan dashcam. Apa je yang tak lengkap untuk kereta ni, geng? Manja punya cala pun korang takkan nampak dekat kereta ni, geng. Sebab apa? Kereta ni bebas accident,
bebas banjir. Tak ada masalah-masalah yang kritikal untuk kereta ni. Usahkan kata masalah kritikal bahagian luar, enjin, gearbox, aircon, sangat-sangat berfungsi dengan baik. Korang tak perlu buat apa-apa dah, geng. Korang buat minor service, korang dah boleh pakai kereta Honda Accord ni. Untuk bahagian dalaman dia pula, kita tengok sikit bahagian dalaman dia. Dia datang dengan interior berwarna hitam. Seat fully leather. Memang premium habis. Door trim wooden macam ni. Memang sangat-sangat cantik. Mileage baru 157,000. Korang tak payah pening-pening, geng. Dia dah siap dengan Android player daripada Dinavin. Dia punya dashboard masih lagi cantik dalam keadaan yang sempurna. Aircon, gear knob, seat, apa je yang tak cukup, geng? Android player dah ada. Pedal shift lawa macam ni. Apa je lagi yang tak cukup? Steering wheel multifunction pun dah cantik. Condition steering pun dah perfect. Kita tengok pula bahagian belakang dia. Apa je yang tak cukup, sahabat? Korang tengoklah. Tak nampak macam kereta lama, geng. Nampak macam kereta baru keluar showroom. Dia punya aircon belakang ni pun dah ada. Tak payah pening-pening, geng. Kereta memang cantik habis, Kereta cantik habis. Kalau Panji jadi korang, yang ni yang pertama Panji tengok dulu dan Panji booking dulu. Sebab apa? Kalau nak dibandingkan dengan yang ni, dengan antara model-model yang lain, hanya dua sahaja yang terpikat dekat hati Panji. Yang ni yang pertama, yang ni yang kedua. Cuma itulah, yang ni tahun dia agak lama, tapi tak apa, geng. Janji kereta ni cantik. Mileage pun tak sampai lagi 200,000. Kalau korang nak spec standard, korang boleh ambil yang ni. Untuk kereta ni pula, Panji nak lepaskan dengan harga 40,000 sahaja. Korang kena datang cepat-cepat ke AR Used Car Sungai Buloh. Korang akan dapat korang punya dream car. So, korang boleh pilih antara keempat-empat kereta ni. Panji nak minta tolong korang komen mana satu pilihan korang, mana satu yang korang lekat di hati. Kalau korang ada yang berminat ataupun korang nak cari model-model lain, boleh, tak ada masalah. Korang boleh penuhkan ruangan komen sebab Panji ada lebih kurang 200 biji kereta yang ready stock untuk korang pilih. Percayalah cakap Panji, kereta idaman korang semuanya ada di AR Used Car Sungai Buloh dengan harga yang paling rendah, yang paling berbaloi dan kondisi yang terbaik yang Panji boleh janjikan. Okay guys, so itu sahaja yang Panji nak review untuk keempat-empat buah Honda Accord tadi. Kalau korang berminat, korang boleh contact nombor yang ada dalam video, like, komen dan juga share. Yang paling penting, korang picit button notification yang ada bawah video ni. See you next video. Assalamualaikum.